Assalamualaikum. Kalau kau dah nampak aku punya muka atau motor macam ni pagi-pagi, bermakna kita nak pergi mana? Kita nak pergi ride guys. Okay, hari ni kita nak pergi Lemah Toki. Tengok kalau dapat sempat aku buat vlog, kita buat vlog sikit-sikit. Okay guys, jangan lupa subscribe, komen, like dan juga share. Aku menduga seringkali ini terjadi. Segala rahasia sudah ku tahu. Rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini? Kita pergi tempat sarapan dulu. Kontestan pertama kita, Cik Hanafi dah sampai. Okay, saya punya setup hari ni kita pakai tong. Tong ni baru first time boleh pakai. Sebenarnya plan untuk ride pergi Ganu bulan 5 ni kan, nak pergi dengan wife nanti. So ini kita punya ride setup. Dah lama tak buat review motor. Agak-agak tak goyang lagi Lemah Toki ni. Masih lagi menunggu yang lain. Okey tak pakai tong? Rasa-rasa okey tak? Yalah, kita pergi makan dulu. Sarapan dulu. Dah sampai, makan. Makan dulu. Okay, kita dah settle sarapan. Kita tengah tunggu lagi seorang sampai. Lepas tu ada seorang tunggu dekat Linggi. Baru kita terus gerak ke Lemah Toki. Tapi akan review lah, stop review satu dekat kat mana entah, Ombak. Okay, ni yang ada hari ni. Masih lagi menunggu lagi satu. Yang kita ada MT-07, S-Max, Fortress, Forza, XADV, SYM. Okay, sekarang kita dah nak gerak. Semua dah sampai. Ambil seorang dekat tol, lagi seorang dekat Linggi. Okay, sekarang kita berhenti untuk refuel sekejap. Rehat kejap lah, 5 minit. So lepas ni kita sambung balik.
Okay, keadaan Lemang Toki bukan main, ramai lagi Mat. Tapi manage lah, dapat 2 meja Tok dapat 2 meja. Ingat nak pergi ambil cendol lah. Ambil cendol, ambil nasi, ngam. Tadi saya dekat turun tol Gombak tadi, mengalir ke sini. Oh, dia punya jam, oh, teruk. Oh, banyak gila motor, geng-geng motor, kereta. Okay lah, kita manage, dapat sampai pun okay. Order, kita order cendol durian, kambing bakar. Yang lain tengah beratur. Ayam apa? Jagung kan? Ayam bakar sudah sampai. Panas tak? Panas. Goblok ni. Panas tak? Panas. Panas sangat ke? Okay, kita dah selesai makan, nak pergi singgah masjid solat pula. Tapi hari ni ramai ya. Berapa bulan hari ni? 31 hari bulan 1. Oh, ramai betul. Kita dah selesai jamak. Kita nak gerak balik. Ingat nak pergi Temyang Lookout Point.
Sekarang kita dah sampai RNR Linggi Jam daripada exit audition lah tadi sampai sini jam teruk Jam semua. tak boleh nak buat laju Orang semua balik Melaka. halo Terbaik nak balik. jam teruk tak boleh bawa 200 kalau tak tadi bawa 200 semua 200 tak boleh bawa 200 tadi semua bawa 200 Okay, Alhamdulillah guys, sampai Melaka pukul 7 lebih kurang. Settle untuk ride hari ni. Pada yang belum subscribe, saya harap dapat support saya, subscribe lah, komen, like dan juga share. Okay guys,